Okay, bismillah. Jom kita sambung praktis FCPO untuk candlestick. So, sebelum ni kita ada bahas tentang sejarah dan line chart vs chart candlestick. So, hari ni kita sambung lah untuk dia punya anatomy of a candle. Okay. Jom kita praktis. Yang pertama adalah struktur candle, open, high, low, close. Okay. Jom kita ambil contoh 10 April, hari Jumaat. Kita tengok macam mana open. So tadi apa? Open, high, low, close. Open, high, low, close. Okay, kita ambil opening pukul 10.30. Kita tengok open dia kat mana. So boleh tengok kat atas ni lah, open dia. Open, high, low, close. Boleh baca kat sini. Okay, kita tengok 10.30. Open dia pukul 10.30, 4655. So kita boleh tengok, kita boleh tanda kat sini 4655. Okay, kita tengok high dia. High paling tinggi dia pernah naik 4656. 4656. Okay, tu dia punya high yang paling tinggi. Lepas tu, so satu tick lah, satu tick paling tinggi. Kita tengok low pukul 10.30, low 4638. 4638 dan close. So dia pernah turun pukul 10.30 tu sampai 4638. So berapa? 20 tick lebih kurang. Lepas tu kita tengok close dia. Close dia adakah dia atas open ataupun bawah? Close 4639. 4639. So close dia bawah dan terbentuklah candle hitam kat sini kan. Okay. So boleh praktis lah. Kalau masih tak nampak jelas, boleh zoom in. Kita praktis satu-satu candle. Kita tengok pukul 10.30. Okay. Kita buat lagi praktis. Open, high, low, close. So lama-lama kita praktis mata kita, lama-lama kita akan nampak lah. Okay, candle ni tengah buat macam mana, kat mana price sekarang berada dan seterusnya. Okay. Seterusnya kita tengok body vs tail. So kat sini dia kata open, body open dengan close. Kalau body besar tekanan kuat, body kecil market ragu atau slow. Okay. Kita tengok dulu body besar. Okay. Kalau kita tengok overall, okay, ini dianggap body besar lah pukul 10.30 hari Jumaat kan. So ini body besar, nampak. Bila body besar tekanan kuat kat sini. Tapi bila body kecil kat sini, so market ragu-ragu ataupun market slow. Sebab tu dia jadi macam flat je kan. Tapi bila datang lagi body yang besar, tengok dia terus ada tekanan yang kuat. Okay, lagi. Okay, tail shadow. Okay, tengok ada rejection. Kalau tail kat atas, dia tolak turun. Kalau tail kat bawah, dia tolak naik. Okay, kita cari tail. Cari tail. Okay, ada tak tail kat sini untuk kita study. Okay, macam dekat sini ada, tengok, ada nampak ada 3 tail kat sini kan. So dekat sini nampak macam ada tail. So tadi dalam course tadi dia kata kalau tail kat atas bermaksud harga nak tolak turun. Dan lepas tu bila ada 3 tail konsisten, lepas tu tengok dia jatuh. Okay, kita cari lagi kalau tail dekat bawah. Okay, tail kat bawah, ada tak tail kat bawah? Okay, macam ni. Sini kan ada tail kan. So bila ada tail kat bawah, dia ada rejection untuk turun dan dia akan naik atas. So kalau tail panjang kat bawah, harga ditolak naik. Dan lepas tu kita tengok harga boom terus naik kan. Okay, itu untuk tail. Kita sambung lagi. Kau lihat bullish vs bearish. Bullish close lebih besar daripada open. Bearish close lebih bawah. So kalau bullish candle harga tolak naik, bearish candle harga tolak turun. Okay, kita cari bullish candle dulu. Okay, bullish candle kita tengok close lebih besar daripada open kan. So kita cari. Okay, ini bearish. Okay, macam ni ada dua. Satu
kat sini, satu kat sini. So bila close lebih besar daripada open, dia kata, ChatGPT kata harga akan tolak naik. Okay, kat sini close dia, open dia 4618, close 4627. So bila dia close nampak bullish candle, dia terus ditolak naik. Ini pun sama, bila close 4645, open 4643, 4658. So bila dia close bullish candle, dia terus naik. Okay, ni tiba-tiba ada bearish candle. Bearish candle bila close lebih rendah daripada open kan. So close dia 4639, open 4655 dan lagi rendah. So bila ada bearish candle, dia tolak. Sini pun bearish candle, dia tolak. Okay, last sekali, siapa menang, buyer atau seller? Okay, kalau buyer cuba naik, kalau seller cuba turun. Jawapan dia pada closing. Kalau closing bullish, buyer menang. Kalau bearish, seller menang. Tapi kalau ada tail panjang ke atas, buyer hampir menang tapi seller lawan balik. Body kecil, tak ada siapa yang menang. Cara berfikir trader matang. Okay, bullish candle sama dengan harga naik. So tak semestinya. Tapi candle ini menunjukkan buyer menang buat masa ini. Tapi kena tengok konteks seterusnya. Okay, kita tengok bullish candle tak semestinya naik kan. Okay, kita cari bullish candle tak semestinya. Macam ni. Macam ni kalau dalam downtrend, tengok bullish candle macam mana pun dia bukan nak tolak harga naik. So makin jatuh kat sini. Sini pun sama, bullish candle, nampak bullish, ada candle putih-putih kat sini kan. Sini pun nampak strong tapi momentum masih menolak ke bawah, bukan nak tolak harga naik. So kita kena tengok konteks overall dan konteks seterusnya, adakah dia akan naik ataupun dekat situ je dia buat bullish kan, lepas tu dia jatuh balik. Okay, lepas tu trader boleh study sendiri untuk anatomy of candle. So boleh study lah, kita replay balik sebelum-sebelum ni. Lepas tu kita study open kat mana, close kat mana, high kat mana, body besar, dia tolak price naik ke, price turun ke, tail dia reject price ke, macam mana. Okay, tu trader kena study sendiri. Wallahualam.